Hai dan selamat kembali. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat-sangat relevan, iaitu macam mana kita nak tukarkan bahan kuliah yang padat yang mungkin agak kering kepada video yang boleh buat pelajar kita betul-betul terpukau. Dan ya, kita akan tengok macam mana AI khususnya Gemini boleh jadi macam rakan kreatif anda dalam proses ni. Ini kan cabaran paling besar dalam era digital sekarang. Pensyarah bukan lagi setakat penyampai ilmu, tapi dah macam kena jadi pencipta kandungan sekali. Saya pasti ramai antara kita rasa tekanannya nak hasilkan bahan yang ringkas, padat dan menarik untuk Gen Z. Persoalannya, macam mana kita nak buat semua ni tanpa tambah lagi beban kerja yang sedia ada kan? Okey, jom kita mulakan. Cuba bayangkan, Gemini AI ni bukan sekadar satu tool atau perisian, tapi macam ahli pasukan baru anda. Ia ada bukan untuk ganti kerja kita, tapi untuk bantu mudahkan tugasan-tugasan rutin. Jadi, kita boleh fokus pada perkara yang lebih penting, merancang satu pengajaran yang betul-betul beri impak. Perkara pertama dan boleh kata yang paling hebat yang Gemini boleh buat ialah mengubah nada penulisan. Bayangkan kita ambil teks daripada buku rujukan atau jurnal yang bahasanya sangat formal, sangat skema, dan Gemini boleh tukarkannya kepada gaya bahasa yang lebih santai, lebih mesra, seolah-olah anda tengah bersembang terus dengan pelajar anda. Bukan itu sahaja, Gemini ni pandai juga jadi macam pengarah cerita untuk video anda. Maksudnya, ia akan bantu susun kandungan video tu dengan logik. Mula-mula dengan hook atau cangkuk untuk tarik perhatian, lepas tu isi-isi utama dan diakhiri dengan call to action yang akan buat pelajar kita berfikir lebih lanjut. Kita semua tahu kan, attention span atau tempoh tumpuan pelajar sekarang ni makin pendek. Dengan Gemini, anda boleh bagi arahan yang spesifik. Contohnya, tuliskan skrip untuk video berdurasi 5 minit. Ini akan pastikan penyampaian anda padat, ringkas dan paling penting menghormati masa penonton. Jadi tak ada lagi lah video yang meleret-leret. Ini satu lagi ciri yang sangat menarik. Gemini ni bukan setakat tulis apa yang kita nak cakap, tapi ia boleh tolong cadangkan elemen-elemen visual sekali. Dalam skrip tu nanti, ia akan bagi nota macam, pada bahagian ini, tunjukkan grafik di skrin atau masukkan animasi ringkas. Ini yang akan buat video kita jadi lebih dinamik, bukan sekadar kepala bercakap je. Jadi, kena ingat benda ni. Kualiti hasil yang kita dapat daripada AI ni sangat bergantung pada kualiti arahan atau prompt yang kita bagi. Kalau arahan kita biasa-biasa, hasilnya pun biasa-biasa je lah. Jom kita bedah sikit macam mana nak hasilkan satu prompt yang betul-betul mantap untuk hasilkan skrip video yang hebat. Sebuah prompt yang padu biasanya ada 4 komponen utama ni. Pertama, mesti ada hook untuk pick up penonton dari saat pertama lagi. Kedua, isi utama di mana kita minta ia jelaskan beberapa poin penting. Ketiga, cue visual iaitu arahan untuk masukkan grafik atau teks. Dan yang terakhir, call to action untuk galakkan pelajar berinteraksi atau berfikir. Nah, ini dia template yang anda boleh terus guna. Feel free untuk pause sekejap, ambil gambar atau salin je template ni. Anda cuma perlu isikan butiran topik anda, tampal teks rujukan dan lihat sendiri macam mana Gemini boleh hasilkan satu skrip yang lengkap untuk anda. Okey, skrip dah pun siap. Mantap. Sekarang, macam mana pula nak tukarkan skrip ni kepada sebuah video yang sebenar? Jom kita beralih ke fasa production dan tengok beberapa kaedah yang praktikal dan yang paling penting, tak perlukan kos yang tinggi pun. Ada 3 cara mudah yang kita boleh guna. Cara A, rakam muka kita sendiri atau talking head. Cara B, buat rakaman skrin. Ini sesuai kalau nak tunjuk slide. Dan cara C, yang paling canggih, guna penjana video AI. Senang cerita, cara A ni paling personal, nampak muka kita. Cara B memang bagus untuk tutorial. Dan cara C pula adalah pilihan terpantas kalau anda betul-betul kesuntukan masa. Okey, video dah siap rakam. Jangan terus muat naik. Kena ada sentuhan akhir sikit. Pertama, guna fungsi sari kata automatik dalam aplikasi macam CapCut. Ini sangat membantu pemahaman. Lepas tu, tambahkan juga klip video atau gambar tambahan yang kita panggil B-roll supaya video tak nampak bosan. Dan akhir sekali, masukkan muzik latar yang sesuai untuk naikkan mood. Jadi, bila kita tengok semua ni, jelaslah kan yang peranan teknologi macam AI ni bukan sekadar nak mudahkan kerja kita. Sebenarnya, ia bagi kita satu peluang besar untuk alihkan fokus kita daripada buat tugas-tugas yang berulang-ulang kepada perancangan pengajaran yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Jadi, mesej utamanya mudah je. AI ni bukan pengganti kita, tapi ia adalah pemangkin. Ia bantu bebaskan masa dan tenaga kita, membolehkan kita jadi lebih kreatif, lebih inovatif dalam cara kita mengajar. Ia macam bagi kita satu superpower baru.
Saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Bila sebahagian kerja-kerja leceh ni dah diuruskan oleh teknologi, apakah pintu-pintu inovasi baharu yang terbuka untuk kita sebagai seorang pendidik? Cuba kita fikirkan. Terima kasih kerana sudi mendengar kupasan kali ini. Kita jumpa lagi.